إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله القائل إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, pada hari Jumaat yang mulia ini, saya berpesan kepada diri saya dan kepada sidang jemaah sekalian, Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita memperolehi keredaan dan perlindungannya di dunia dan juga di akhirat. Khutbah Jumaat pada minggu ini mengajak kita bersama-sama menghayati pengertian ma'al hijrah, pengorbanan muhajirin dan ansar. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, kita telah memasuki tahun baru 1436 Hijrah. Apakah yang dinamakan dengan hijrah? Hijrah sebenarnya telah mengingatkan kita kepada peristiwa yang penuh bersejarah yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullah alaihi. Perlu kita ingat bahawa berjayanya hijrah menjadi asas kepada tertegaknya daulah Islamiyah yang merupakan matlamat umat Islam, penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang yang berhijrah mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malah mereka juga disebut sebagai golongan yang mendapat kejayaan. Inilah yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menerusi firman-Nya di dalam surah At-Taubah ayat ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Sadaqallahul azim. Ayat Allah ini bermaksud, sesungguhnya orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka adalah lebih besar dan tinggi darajatnya di sisi Allah daripada orang yang hanya memberi minum, orang yang mengerjakan haji, dan orang yang memakmurkan masjid sahaja. Dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, penyatuan dua tonggak utama, yaitu golongan muhajirin dan juga golongan ansar, semasa hijrah dengan berpandukan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, menjadi penyebab utama kejayaan hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu. Golongan muhajirin ialah penduduk asal kota Mekah dan dikenali sebagai orang Quraisy. Mereka merupakan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Manakala golongan Ansar pula ialah penduduk asal Madinah yang telah memeluk Islam, terdiri dari kaum Aus dan Khazraj. Mereka adalah golongan yang membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah. Bentuk pengorbanan telah dilakukan oleh golongan Muhajirin dan Ansar semasa peristiwa hijratul Rasul. Lihatlah pengorbanan tanpa berbelah bagi yang dilakukan oleh orang Muhajirin seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Uthman ibn Affan, Abdul Rahman bin Auf, Suhaib Ar-Rumi, Mus'ab bin Umair, Abu Salamah bin Abdul Asad, Amir bin Rabi'ah dan istrinya yang sanggup meninggalkan kampung halaman, keluarga, harta benda serta kekayaan, pangkat, kedudukan dan sebagainya demi cintakan Allah dan Rasulnya. Tidak dilupakan keberanian Sayyidina Ali ketika menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat tidur baginda.
sifat murah hati Ummu Ma'bad yang merelakan kambingnya diperah susu untuk dibuat minuman semasa penghijrahan Rasul dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata kesemuanya itu merupakan pengorbanan yang amat besar nilainya terhadap peristiwa hijrah. Muslimin yang dirahmati Allah, golongan Ansar turut mempersembahkan pengorbanan yang amat mulia dalam peristiwa hijratul Rasul. Saksikanlah kesediaan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an yang telah menjadikan rumahnya sebagai tempat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam, sehinggalah terbinanya Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Orang-orang Ansar pernah mencadangkan kepada Rasulullah agar membahagikan pokok kurma mereka kepada golongan Muhajirin. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyarankan agar pokok kurma itu diusahakan oleh golongan Ansar dan mereka boleh membahagikan hasilnya kepada golongan Muhajirin dengan alasan bahawa tenaga golongan Muhajirin lebih diperlukan untuk dakwah dan jihad. Seterusnya, sirah juga turut memaparkan betapa besarnya pengorbanan yang ditunjukkan oleh Sa'ad bin Rabi' dari golongan Ansar yang sanggup menawarkan salah seorang istrinya kepada Abdurrahman bin Auf dari golongan Muhajirin. Hubungan persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar yang telah dipertautkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas dasar keimanan telah menyebabkan orang-orang Ansar sanggup berkorban apa sahaja demi membuktikan kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Hubungan sesama mereka seolah-olah diibaratkan sebatang tubuh. Apabila satu anggota merasa sakit, menyebabkan anggota lain juga turut merasanya. Hadis daripada Nu'man bin Bashir bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Perumpamaan orang yang beriman pada kasih sayang, belas kasihan dan sikap lemah lembut mereka seperti tubuh badan yang satu. Apabila satu anggota terasa sakit, maka seluruh tubuh turut merasa sakit disebabkan berjaga malam dan demam. Riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala telah juga turut menyatakan bahawa golongan yang terlibat dalam memainkan peranan yang penting demi memastikan kejayaan hijrah adalah merupakan mukmin yang sebenar-benarnya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wallazina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Sadaqallahul azim. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang Ansar yang memberi tempat kediaman dan pertolongan kepada Muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka beroleh keampunan dan rezeki yang mulia. Muslimin yang dirahmati Allah, hijrah membawa pengertian yang amat luas, yaitu keluar daripada medan perjuangan yang sempit ke gelanggang yang lebih luas. Ia adalah pemisah di antara yang hak dengan yang batil. Ia juga merangkumi perpindahan kepada hidup yang lebih baik, lebih maju, lebih mulia dan lebih bermakna, serta sentiasa berada dalam ridha Allah. Hijrah yang menjadi tuntutan secara berterusan ialah berpindah atau berubah daripada akhlak yang buruk kepada yang baik. Ukuran baik atau buruk itu dibuat berdasarkan perspektif iman dan Islam. Mutaakhir ini kita melihat ramai di kalangan artis-artis, sama ada daripada kalangan pelakon, penyanyi, pelawak, model-model,
bahkan di kalangan mat-mat rempit juga mula berpindah untuk melakukan penghijrahan dalam hidup mereka ke arah kehidupan yang lebih bermakna, atau dengan kata lainnya kembali ke pangkal jalan. Malah sampai kepada tahap ramai di kalangan orang yang bukan Islam sudah mula berpindah untuk memeluk Islam, di samping saudara-saudara baru yang telah memeluk Islam, yakni muallaf, yang masih terabai nasib mereka. Adalah menjadi tanggungjawab kita sebagai anggota masyarakat memberikan bantuan, bimbingan serta dorongan kepada mereka. Dan janganlah pula kita memandang serong, bersangka buruk dan mencemuh mereka kerana hasrat dan hajat suci perubahannya itu yang inginkan mereka lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan bahawa orang yang meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan orang yang berhijrah. Hadis daripada Ibnu Khuraij, hadis daripada Ibnu Juraih radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu an." Seorang muslim ialah orang yang membuatkan orang lain terselamat angkara kejahatan lidah dan tangannya, dan seorang yang berhijrah ialah sesiapa sahaja yang berhijrah daripada perkara yang ditegah oleh Allah daripadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, antara pengajaran dan iktibar yang dapat diambil daripada khutbah ini ialah yang pertama, umat Islam hendaklah sentiasa berusaha untuk mewujudkan sebuah daulah Islamiyah yang memastikan agar pelaksanaan Islam diterima secara menyeluruh sesuai dengan semangat hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, umat Islam hendaklah sentiasa memelihara perpaduan antara kaum, bangsa dan negara. Yang ketiga, kita hendaklah memperkasakan Islam agar umat Islam menjadi bangsa yang berdaulat dan menjadi contoh ikutan. Yang keempat, umat Islam hendaklah sentiasa berusaha untuk berhijrah menjadi yang terbaik. Yang kelima dan yang terakhir, umat Islam hendaklah sedar bahawa tertegaknya Islam adalah bergantung kepada perpaduan yang kukuh di kalangan umat Islam sendiri, dan hendaklah menjauhi perpecahan yang merugikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم. Dan orang-orang yang terdahulu yang mula-mula berhijrah dan memberi bantuan dari orang-orang muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang menurut jejak langkah mereka dengan kebaikan, yakni iman dan taat, Allah redha akan mereka dan mereka pula redha akan dia, serta ia menyediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تعشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب والحمد لله رب العالمين.
Alhamdulillahillazi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Muslimin yang dirahmati Allah, ada sedikit pengumuman. Pengumuman yang pertama, Masjid Ar-Rahimah akan mengadakan majlis bacaan doa sempena akhir tahun dan awal tahun 1436 Hijrah. Para jamaah semua dijemput hadir. Yang kedua, ceramah perdana sempena Ma'al Hijrah di Masjid Ar-Rahimah pada 25 Oktober ini, Sabtu malam esok selepas solat maghrib. Penceramahnya iaitu Ustaz Kamaruz Zaman dan moderator Ustaz Taufik Yusof, dan juga persembahan nasyid oleh kumpulan devotees. Para jemaah dijemput hadir. Seterusnya, pihak Syabas wilayah Gombak akan mengadakan operasi pemotongan bekalan air di seluruh wilayah Gombak bermula daripada 28 Oktober sehingga 14 November. Tumpuan operasi adalah kepada pengguna-pengguna yang mempunyai tunggakan. Seterusnya, Pusat Mahat Tahfiz Akademi Iqra Al-Quran memerlukan sumbangan bagi menampung kos operasi bulanan dan pembelian kompleks tahfiz di Sungai Merak, Bangi. Kaunter dan tabung sumbangan ada di bahagian pintu keluar Masjid Ar-Rahimah. Sumbangan anda amat-amat dialukan. Pengumuman yang terakhir, Pejabat Agama Islam Daerah Gombak mencari penyertaan bagi majlis tilawah Al-Quran dan menghafaz Al-Quran peringkat daerah Selangor bagi tahun 1436 Hijrah. Bagi ahli jemaah yang berminat, sila dapatkan borang penyertaan di Pejabat Masjid Ar-Rahimah. Borang hendaklah dihantar sebelum 20 November 2014. Qala Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wardallahumma an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa zurriyatihi ajma'in. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilayka binabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi'aini inayatikar rabbaniyah wa bihafzi waqayatikas samadaniyah jalalata malikina muazzam Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibn al-Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil auna wal hidayata wat taufiq was sihhata was salamata mink li wali ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibn Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya zal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihaini lil muwazzafina wal ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rasyad. Ya Allah, Engkau Tuhan yang maha berkuasa, kami bersyukur kehadrat-Mu yang melimpahkan rahmat dan nikmat sehingga kami dapat meneruskan usaha ke arah memperkukuhkan negara umat Islam, khususnya negeri Selangor sebagai negeri idaman, maju, sejahtera dan berkebajikan. Justru itu ya Allah, kami pohon kehadrat-Mu, tetapkanlah iman kami, tingkatkanlah amal kami, kukuhkanlah perpaduan kami, murahkanlah rezeki kami, tambahkan kami dengan ilmu dan kemahiran, suburkanlah jiwa kami dengan akhlak yang mulia, lindungilah kami daripada ujian-Mu yang berat seperti kemarau panjang,
banjir besar, wabak penyakit, persengketaan, kemiskinan dan lain-lain. Supaya hidup kami akan sentiasa bertambah makmur dan berkat. Ya Allah, kami pohon ke hadrat-Mu, tetapkanlah pegangan kami menurut ajaran ahli sunnah wal jamaah, dan peliharalah kami daripada akidah dan amalan yang menyeleweng dan sesat seperti pahaman Syiah yang melampau dan serta lain-lain pahaman. Ya Allah, bukakanlah hati kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu, menunaikan zakat dan kefarduan yang lain. Berkatilah hidup orang yang melaksanakan zakat dan menyayangi fakir miskin, serta mereka yang mewakafkan harta mereka ke jalan yang benar. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat.